sebulan bersih insya-Allah akan dapat 2,000 hingga 2,500. Alright guys, Assalamualaikum semua. Okey, untuk warga-warga Ipoh, terutamanya orang-orang Meru lah, area-area Meru, okey, ataupun sekitar Perak lah, di mana berdekatan Meru Permai. Okey, hari ini saya berada di restoran Pak Zuzu Meru Permai. Okey, apa yang kami sedang cari sekarang adalah pekerja cashier. Okey, kami nak mencari cashier untuk cawangan Ipoh. Okey, syarat-syaratnya adalah perempuan, warga negara Malaysia, berumur 30 tahun ke bawah, beragama Islam. Dan satu lagi, sudah semestinya lah peramah. Okey, kita nak cashier kita ni layan customer dengan penuh mesra. Tak nak ada yang masam-masam muka, nanti dapat komplain ke apa, kita tak nak benda-benda macam tu. Okey, so siapa-siapa yang berminat, korang boleh DM saya ataupun phone ada dekat bio lah. Korang boleh klik phone dekat bio tu, korang terus wasabi saya. Okey, gaji yang kami tawarkan adalah sebulan bersih insya-Allah akan dapat 2,000 hingga 2,500. Bersih ya. Kat tangan insya-Allah akan dapat 2,000 hingga 2,500. Alright. So siapa-siapa yang berminat area-area Ipoh, roger-roger lah. Kerja kat sini santai-santai je. Kita dekat sini dah macam family. Tak ada pressure. Sebab saya pun tak banyak kat Ipoh. So korang jangan risau, korang takut, jangan takut. Mungkin ada orang cakap, apa Suzu ni garang lah, apalah, takutlah nak kerja dengan dia. Jangan risau. Saya tak ada kat sini. Okay. So, siapa-siapa yang nak kerja, bolehlah datang interview dengan manager kita kat sini, Abang Hatta. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye.